Isteri yang mati suami tak boleh keluar rumah 130 hari. Itu undang-undang Islam. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Nak berimang silakan, nak ikut orang kafir silakan. Tang. Fikir sendiri. Mati suami tak boleh keluar rumah 130 hari. Keluar haram, berdosa. Jelas lagi. Kalau orang puang tu mati suami dan dia tidak ada sumber pendapatan, nak makan ke darah, nak minum, nak bayar tu ni tak ada duit, malaikat kena keluar meniaga, kena keluar jual. Hukumnya dimaafkan dia keluar jual walaupun mati laki, faham? Kerana dia tidak ada duit untuk belanja. Tapi kalau dia sudah ada harta, dia sudah ada piti, atau dia sudah ada harta untuk digunakan makan minumnya selama dia beredar, haram dia keluar rumah. Jelas dah.